Nabi Zulkifli ialah seorang Nabi yang mulia, disebut bersama Nabi-Nabi lain dalam Al-Quran. Namanya disebut dengan penuh kemuliaan. Baginda berasal daripada kaum Bani Israel, seorang lelaki soleh yang amat taat kepada Allah. Nama Zulkifli bermaksud pemilik janji, kerana baginda sentiasa menepati janji dan tidak pernah mungkir amanah. Walaupun diuji dengan pelbagai cabaran, baginda tetap sabar dan tenang, tidak pernah berputus asa. Baginda seorang yang sentiasa beribadah, berzikir dan menjauhi maksiat. Hatinya lembut dan bersih. Kerana amanah dan bijaksana, Nabi Zulkifli dilantik menjadi pemimpin yang adil kepada kaumnya. Baginda tidak pernah meninggalkan solat, puasa dan zikir. Setiap amalan diisi dengan doa dan ibadah. Baginda terkenal dengan sifat sabar dan tidak mudah marah, walaupun ketika orang lain hilang kawalan. Kaumnya menyayangi baginda kerana baginda sentiasa adil, lemah lembut dan berhati baik. Akhirnya, Allah memuliakan baginda bersama para nabi pilihan. Namanya kekal disebut hingga hari ini. Kisah Nabi Zulkifli mengajar kita untuk menepati janji, sabar dan berlaku adil kepada semua. Itulah akhlak orang beriman.